etnik pelarian Rohingya ni adalah penceroboh. Mereka bukan datang ke negara kita ini semata-mata untuk mendapat hak perlindungan sebagai manusia, tetapi mereka datang ke negara kita ini adalah sebagai penceroboh untuk menjajah ekonomi negara kita. Di peringkat agensi kerajaan telah membuktikan bahawa etnik-etnik ini ceroboh masuk melalui kapal-kapal yang mereka sewa. Mereka bayar satu kepala sekitar 10 ke 15 ribu ringgit. Kalau pelarian, mana ada duit sehingga 10 ke 15 ribu ringgit untuk masuk ke dalam negara kita? Kenapa mereka sanggup masuk ke dalam negara kita? Kenapa mereka sanggup menceroboh masuk ke dalam negara kita? Kerana apabila mereka masuk ke dalam negara kita, mereka akan diberikan kad kebal UNHCR. Apabila mereka telah memegang kad UNHCR, mereka akan duduk selama-lamanya dalam negara kita sampai mampus beranak pinak, sampai ada anak, ada cucu, ada cicit, tuan-tuan. Mereka akan terus berada dalam negara kita Malaysia. Sebab itu rakyat dalam negara kita sudah tidak tahan, tuan-tuan. Kenapa? Kerana UNHCR tidak ambil peduli langsung melibatkan pelarian Rohingya. UNHCR membiarkan mereka ini tinggal dan duduk di dalam kawasan-kawasan rakyat tempatan, di dalam kawasan komuniti rakyat tempatan, di dalam kawasan perumahan, perkampungan, bandar, luar bandar, separa bandar, di mana-mana sahaja, tuan-tuan, ada sahaja etnik-etnik pelarian ini menyusahkan rakyat Malaysia. Dalam masa yang sama, apa peranan Suhakam? Suhakam mengatakan bahawa mereka memperjuangkan hak kemanusiaan. Apa yang saya nak bagi tahu, selagi mana etnik pelarian Rohingya ini berada dalam negara kita Malaysia, mereka tidak akan dapat hak mereka sebagai manusia yang bebas. Sebab negara kita tidak terikat dengan perjanjian untuk menerima pelarian. Negara kita tidak tanda tangani sebarang ratifikasi 1951 dan juga 67 yang menerima pelarian ini, tuan-tuan. Sebab itu, mereka terus berada dalam negara kita dan mereka tidak akan mendapat hak mereka sebagai manusia yang merdeka. Kenapa Suhakam tidak mainkan peranan untuk memberikan tekanan kepada UNHCR untuk dapatkan hak pelarian ini segera dihantar ke negara ketiga? Sepatutnya Suhakam perlu berjuang untuk mendapatkan hak kepada pelarian-pelarian ini segera dihantar ke negara ketiga. Apabila mereka ini dihantar ke negara ketiga, mereka akan diberikan penempatan, mereka akan diberikan peluang-peluang pekerjaan, anak-anak mereka akan ditawarkan persekolahan, anak-anak mereka akan mendapat pendidikan, mereka akan dijamin melibatkan kesihatan, dan mereka boleh ditawarkan warga negara daripada negara yang menandatangani ratifikasi 1951 dan 67. Sepatutnya ini peranan Suhakam berada dalam negara kita. Bukannya Suhakam mempertikaikan kemarahan yang dibangkitkan oleh rakyat Malaysia. Bukan Suhakam mempertikaikan rakyat Malaysia bercakap tentang pelarian yang terlalu lama berada dalam negara kita. Bukan Suhakam nak menghantam, mensiniskan rakyat Malaysia, tuan-tuan. Ini Suhakam tidak mainkan peranan dia orang di dalam negara kita. Dia orang tidak memperjuangkan hak kemanusiaan kepada pelarian ini. Kalau Suhakam ini memperjuangkan hak kemanusiaan kepada pelarian-pelarian etnik Rohingya yang ada dalam negara kita, mana mungkin mereka berada dalam negara kita puluhan tahun, tuan-tuan.